Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, aku nak tunjuk kat korang. Hari ni aku ada berbeli salah satu sumber mineral untuk kita punya ternakan. So ni brand dia lah. Okey. So yang ni dalam kapasiti yang besar. Ni kapasitinya besar lah. Sebab aku sebelum ni aku pakai yang kecil-kecil. Dia senang. Ni yang 10 kilo Ni yang 10 kilo punya. Sorry 20 kilo ke? 10 kilo, sorry 10 kilo. So total ni 20 kilo lah. Okey, besar. Dia puatinya bang. Okey, nak angkat pun yang berat lah. Okey, so aku tak pernah cuba yang ni. Tapi sebabkan ni yang paling besar yang ada, jadi aku try lah nak tengok boleh tahan berapa lama. Okey. So totalnya 2 kilo dua ni dalam 20 kilo. Angkat benda ni. Okey, so ni kita nak bagilah dekat kita punya ternakan. Okey. Besar berat Ni aku sebenarnya tadi bukan tak nak apabila berangkat tu tak larat, berat. Okey. So kita tengok kita punya ternakan makan. Okey. So aku mungkin tak gantung, aku akan letak dalam bekal makanan saja. Tengok kat kotak dia pun, dia claim benda 10 kilo lah. Memang besar, memang besar. So middle ni ekstra. Dia ni dia punya rambut, dia punya detail lah. So boleh makan kambing, rusa pun boleh, okay? Rusa, kuda, lembu. So ni salah satu benda yang paling besar pernah aku belilah, garam. Okay, sebab aku nak try ni bukan apa, sebab nak pastikan dia dia boleh tahan lama, tu je sebenarnya. Okay? Sebab aku kalau beli kecil-kecil dia senang pecah. So aku try beli yang paling besar. Okay, 10 kilo. Nak angkat pun setengah nyamu. Okay? So kita tengok lepas ni dia punya hasil macam mana. Okey. So siapa-siapa nak beli boleh ni salah satulah yang kau boleh gunakan sebagai sumber mineral untuk kandang korang. Okey. Ni kalau kau tengok cuma datang ada sumpit sikitlah. Ada sumpit sikit. Okey. So tu saja rasanya, kita jumpa lain kali.